Guys, alright, hari ni aku nak buat review kedai yang baru viral hari tu. So, mari kita rasa. Tengok macam mana Oh, tengok pisang dia. Wah, ni pisang cheese yang sedap gila aku pernah rasa. Ni first time ni. Oh, sedap. Wow, mari kita tengok sebab dia pisang cheese tau. So, kita tengok cheese dia tebal macam mana. Tengok nampak nampak cheese dia. Sekarang ni kita try dia punya bobola ni pula. Oh, sedap. Kita rasa kari pop dia pula Alright. Oh, dia agak pendek sikit. Tapi kita try rasa lah, tengok macam mana. Sedap ke tak sedap. Memang recommend gila lah korang pergi beli dekat tempat ni. Cuma aku harap pisang ni dia boleh bakar lebih sikit lah. Bagi macam terbakar hitam sikit kan. Bagi dia rangup lagi kan. So, total aku boleh bagi 10/10 guys. Memang very recommended korang. Korang kena try. Kita tengok bungkusan dia pula. Wow!